Hari ni dekat sebelah saya ni ada sebuah Audi S4 Wagon bernadikan enjin 837. Komplain daripada customer, kereta ni ada masalah jerking dan ada masalah coolant leak. Masalah tu datang daripada gasket dekat intake manifold sini. Bila kita buat pressure test, kita dapati air tu dia menitik kat sini. Lama-lama dia kena dekat ruangan injektor dekat situ. Punca kereta tu jerking ataupun idle tak stable tu ialah disebabkan coolant ni dia sudah start masuk dekat ruangan injektor tu. Dan bila dia masuk dekat dalam ruangan injektor tu, menyebabkan pembakaran dia tak sempurna lah. Additional dia, bila kita dah buka, kita nampak dia punya carbon build-up dekat intake sana dan kita recommend untuk buat walnut decarbonize. Selain daripada tu, kita dapati masalah dia ada beberapa parts yang penting, macam contoh dia punya thermostat dan juga dia punya water pump. Kita recommend sekali lah untuk tukar. Jadi masalah dekat kereta ni tak adalah terlampau common dan bagi saya dia agak rare jugalah yang pernah saya jumpa dekat sini. Kalau korang ada masalah yang sama ataupun apa-apa masalah dekat kereta korang yang korang tak boleh nak settle, jemputlah datang ke PXG Motoren. So jangan lupa like, komen dan share kalau korang suka video ini.